Sebenarnya pencapaian tuan-tuan nampak dalam pages yang kita telah printkan, ni pun pertama kali kita buat. Pelajar dapat 8A, kita buat straight A. Pelajar dapat syahadah ula, baca 30 juzuk sehari, pelajar dah khatam 20 juzuk sehari. Semua itu adalah hasil sinergi 3 benda. Yang pertama adalah mesti anak-anak percaya bahawa mak ayah dia selalu mendoakan dia. Yang kedua, sinergi yang hebat ni adalah apabila murabi sendiri melihat anak murid ini pasti akan berjaya. Kalau guru-guru pun tak fokus, kalau guru-guru pun tak percaya pada anak murid, pasti dan pasti kita akan tewas awal. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali adalah sebenarnya kepercayaan ibu bapa kepada guru-guru untuk mentarbiyah anak-anak. Jikalau 3 perkara ini, sinergi ini memberi kesan yang baik, insya-Allah Al-Fatih akan pergi lebih jauh. Dan itu jugalah harapan kami yang tertinggi, agar kerjasama yang padu daripada ibu ayah dalam memberi dokongan dan sokongan kepada kami, dan juga kepercayaan anak-anak kepada ibu ayah yang selalu mendoakan mereka, dan juga kepercayaan guru kepada anak murid, itulah menjadi resepi utama dalam Al-Fatih membina nama saat ini, insya-Allah.